Okey, penyambungan kabel kepada semua sel-sel bateri ni kita dah pun siapkan, termasuk dengan pemasangan BMS dan juga active module. Tapi yang ni kita belum tapekan lagi kat sini, sebab kita akan susun kat sini nanti. Kita akan double side tape, kita akan susun yang elok kat sini lah. So ni nampak lebih tersusun dan nampak lebih kemas lah. Tapi untuk permulaan ni saya nak buat test dulu, sebab saya dah pasang benda ni dalam lebih kurang dalam 5 jam yang lalu. So active active balancer ni dan juga BMS dah pun berfungsi. Kalau boleh tengok kat sini ada lampu menyala. Okey, dia berkelip. Biasanya active balancer akan bertindak balas dan akan keluarkan lampu kat sini. Bermakna dia tengah buat kerja lah. So macam ni dia tadi dia dah menyala. So sekali dah padam, bermakna dia dah balancekan semua bateri-bateri sel secara individu ni. Jadi caranya kita perlu check dia punya voltage setiap sel yang ada. Okay, ni sistem 12 volt. Jadi kita akan tengok mana positif dan negatif. Saya tunjuk kalau boleh nampak. Kita tengok positif dan negatif. Susah. Positif, negatif. Untuk sel pertama 3.349. Sel kedua, so ni terbalik, kita cuba terbalikkan juga. Yang nombor 2 pun 3.349. Yang nombor 3 pun sama, 3.349. Dan yang terakhir nombor 4 3.343. So bermakna yang sel nombor 4 ni 0.006 volt saja berbeza, tak sampai 1 volt yang berbeza. Bermakna bateri ni memang berada dalam keadaan terbaik sebab dah dikawal oleh active balancer dan juga BMS. Jadi dia boleh menambah jangka hayat untuk bateri ni lah. Biasanya dia boleh tahan sampai 15 tahun. So kalau ikut manual, kalau BMS kita setting dengan betul, dia boleh pergi sampai 20 tahun ke 25 tahun. Okey, untuk setting dia, untuk BMS setting ni kita boleh gunakan Bluetooth, yang mana kita boleh download melalui handphone. Dan dalam tu nanti kita boleh setting. Saya tak boleh nak tunjukkan, mungkin saya akan buat video lain. Dalam dia punya app tu nanti kita boleh set berapa drain out yang kita boleh allow bateri ni habiskan. Sama ada kita contoh kita set SOC 25%. So bateri ni akan dikawal berdasarkan apa yang kita setting. Let's say kalau kita charge 100% penuh, sampai state 25% dia dah cut off. Ataupun kita boleh juga buat alarm untuk bagi tahu pada kita yang bateri kita dah makin berkurangan. Ataupun untuk charging pun sama juga, dan macam-macam setting ada dalam tu. Saya tak boleh nak tunjuk, saya tak boleh nak ceritakan. Nanti kita akan buat video lain. Okey, itu saja buat masa ni. Nanti kita akan kemaskan kabel-kabel yang ada ni, letak tape, kita tutup tape, bagi kemas, dan boleh kita masuk ke dalam rak. Jadi yang ini hanya percubaan untuk pastikan yang BMS dan juga active balancer bekerja dengan baik. Okey.